Disebutkan wa'lam annahu la yata'ayyan, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidaklah tertentunya, maknanya tidaklah tertentunya ataupun tidaklah seharusnya kepada manusia itu idza aradat duhur, bila dia nak berjalan di jalan Allah, maknanya dia kena keluar daripada harta dia. Maknanya dia buang harta dia. Dia tak mau ada harta untuk berjalan di jalan Allah. Bukan dimaksudkan situ. Islam tidak ajar bila orang itu berduit, maknanya nak jalan pada Allah, salah satu jalan dia tinggalkan harta. Tidak. Min malihi in kana lahu malan. In kana lahu malun, sekiranya dia ada harta. Aw yatruka hirfatahu, dan bukan juga bermaksud bila orang tu nak berjalan dengan di jalan Allah itu dengan meninggalkan kerja dia. Aku dah tak nak kerja, aku nak fokus duduk masjid, aku nak berzikir, aku nak pilih, aku nak pilih. Wa tijaratahu, atau nak tinggal perniagaan dia. In kana muhtarifan, sekiranya dia itu bekerja ataupun muttajiran, ataupun dia itu berniaga. Islam tidak suruh kita nak tinggal. Bal, kita baca lagi, bal alladhi yata'ayyanu alayhi, bahkan yang sepatutnya tertentu pada dia, seharusnya dia itu teruskan. Tapi disuruh apa? Alaihi taqwallah fima huwa fi, iaitu dia bertakwa, ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaan dia, pada perniagaan dia, pada harta dia. Wal ijmalu fi talabi, dan mempercantikkan cara dia mencari rezeki itu, maksudnya menjauhi daripada yang haram dan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana gambaran dia? Bihaitsu la yatruku fariidatan wala nafilatan, tidak tinggal yang fardu dan tidak tinggal yang sunnah. Nabi Abdullah Abdul Haddad dipesan, sebab orang yang tinggal sunat itu rugi. Sebab dia tuntutan daripada Allah, cuma tak mesti. Kalau kita mengaji talabul fi'li talaban ghaira jazim, tak boleh terjemah benda sunat ni dengan nak buat, tak nak buat tak apa. Itu harus. Itu terjemahan kepada harus, hukum harus. Nak buat, tak nak buat tak apa. Tapi kalau sunnah dituntut oleh Allah dan Rasul suruh buat, tapi tak mesti buat. Maknanya kalau kita sengaja-sengaja sedangkan depan kita ada peluang, dia jadi pergi ke arah rugi kita. Jadi rugi kita, sayang. Wala yaqa'u fi muharramin wala fadulin, dan tidak melakukan perkara yang haram, itu mencari rezeki yang haram, ataupun yang tidak bermanfaat, fadulin. Kalau fadilin bagus, fadulin tak bagus. Baik, kan kata nama macam Ustaz. Fadil, ada fadil makna bagus. Maknanya fadul jaga tepi kain orang, tapi di sini membawa maksud yang tidak berfaedah. Kita baca lagi, la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah. Apa maksud tidak berfaedah? Yang tidak sesuai dia itu digunakan untuk dibantu jalan kita kepada Allah. Baik. Berdasarkan perenggan yang kita tengok, iaitu bukan suruh tinggal niaga, bukan suruh tinggal kerja, tapi bertakwa. Contoh macam niaga. Mungkin kalangan kita ni ada yang niaga. Saya nak pesan satu. Sebagaimana dalam riwayat Nabi Muhammad, maka disebutkan orang berniaga, saya takut semua. Saya bila baca-baca masa tu mengaji, masa di Mesir, mengaji kita hadis, ada sampai satu hadis Nabi 3 kali sebut at-tujar humul fujar. Satu hari Nabi SAW ada orang-orang berniaga jumpa dia, bertanyakan tentang perniagaan, maka tentang keberkatan dan sebagainya. Maka Nabi kata at-tujar humul fujar, at-tujar humul fujar, 3 kali. At-tujar humul fujar, iaitu orang-orang berniaga ni lah orang-orang yang jahat. Orang-orang berniaga ni lah orang-orang yang jahat. Orang-orang berniaga ni lah orang yang jahat. Kita peranjat berniaga kita, kalau tipu ustaz jaga ni. Ada. Tiba-tiba Nabi kata, pasal kena dengar dulu sampai habis. Iaitu kemudian Nabi kata illa, kecuali ada 3. Illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Kecuali 3 yang kecuali daripada peniaga. Mana pertama kita kena faham bila Nabi kata at-tujar humul fujar, maknanya peniaga-peniaga ini bukan terus hukum dia itu jahat, tetapi dihukumkan bahawa peniaga-peniaga ini yang paling mudah terdedak pada kejahatan, boleh jadi jahat mudah. Kecuali kalau ada 3 sifat pada diri.
Iaitu illa man ittaqa. Nabi Abdullah al-Haddad sebutkan tadi. Iaitu kecuali bertakwa pada Allah. Ada rasa takut pada Allah. Sebab maksud takwa ni, hakikat mana takwa asalnya, iaitu takut Allah bermuamalah dengan kita melalui sifat-sifat jalal. Maksudnya kita pelihara diri kita daripada Allah muamalah dengan kita dengan sifat jalal. Apa maksud sifat jalal? Sifat-sifat yang ada haibah Allah dan menakutkan kita. Contohnya Ad-Dar yang maha memutaratkan, Al-Jabbar yang maha perongos, Al-Qahhar yang maha memaksa dan sebagainya, Muntaqim yang maha membalas kejahatan kita. Maknanya bila kita, kalau bahasa kita, balas dendam. Allah tidak sifat macam kita, tapi maknanya buat kejahat Allah balas berat. Maka dengan situ, bila kita bertakwa, ada rasa takwa pada Allah. Ya Allah, muamalah aku dengan sifat latifmu, dengan sifat rahmanmu, dengan sifat rahim. Ini sifat jamal. Kalau kita mengaji tauhid, kita tahu sifat-sifat. Maka bila begitu kita kena takwa. Yang kedua, barra. Dan peniaga-peniaga yang buat baik, iaitu bila dia berniaga, dia berbuat baik kepada pelanggan dia, dengan muamalah yang baik dengan pelanggan dia, dengan bercakap baik dengan pelanggan dia, dengan tidak menipu pelanggan dia, dan kemudiannya bersedekah. Itu masuk dalam wasadaqa, dan dia jujur dalam berniaga. Bukan ada tipu-tipu. Kadang-kadang kita ni, bila ni bukan semua kontraktor, kadang-kadang ada kontraktor besinya dia punya besi yang murah, tu yang untuk kadang-kadang stadium untuk apa sebagainya, maka yang ini tak betul. Ada setengah tu saya pernah dengar kadang-kadang dalam YouTube, dalam Facebook, ada yang sebut dengan wanita taqa kecuali 3 sifat. Ada orang niaga tanya dia, ada kecuali 3 sifat. Wanita taqa, barra, kemudian disebut wasadaqa wa tasaddaqa disebut. Yang ketiga itu dan bersedekah. Tak betul. Di situ sadaqah. Saya bila tengok tu, kita tidak hukum teruslah, tak salah. Jadi kita buka semua sunan sittah. Saya masa mengaji iftah dulu, saya ada satu madkhal, maknanya saya bila masuk, saya boleh masuk sunan sittah semua. Ada di dalam saya punya simpanan lah. Jadi bila tengok, tidak ada. Yang ada wasadaqah. Kerana dalam kaedah hadis, kalau antum tengok hadis tu, bila Nabi kata manittaqa secara umum, betul tidak? Kemudiannya wabarra secara umum, buat baik umum, dia tidak ikat apa-apa. Taqa umum begitu. Kemudian tiba-tiba yang terakhir kita khususkan pula watasaddaqa. Jadi dekat situ kalau hadis-hadis silap kita kat situ. Sebab umum tidak akan orang panggil tiba-tiba ada satu daripada 3 tu jadi khusus pula. Tasaddaqa. Kan itu tasaddaqa tu masuk dekat barra. Bukan tak masuk tapi pada makna barra. Tapi yang ujung tu sadaqah, bukan membawa masuk sedekah, tapi membawa masuk berjujur dia dalam berniaga. Itu dia. Jadi hati-hati kita ni yang berniaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Jadi 3 sifat ni dia ada.